بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Selamat berpuasa, puasa Ramadan Karim. Mudah-mudahan kita semua dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahidakum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini mengenai syahrul Ramadan yang kita cara ni, cara tentang bulan Ramadan. Sebenarnya setiap ahad saya ni mari baca sikit sebanyak mengenai Al-Quran dan hubungan dengan kita sekarang. Ya, kita nak ambil tafsir Al-Quran, lepas itu kita pergi kait dengan benda-benda berlaku sekarang. Lepas tu benda-benda yang berlaku sekarang ni, hadis Nabi daripada kitab Al-Mustadrak. Hadis ni ada hadis dhaif, hadis dhaif bukan tak boleh pakai, tapi riwayat ia dhaif. Tapi tak ada dalam Bukhari, dalam Muslim. Saya duk perhati, duk cek ni tu tak tahu. Boleh dia ada, boleh dia tak ada. Tapi dalam riwayat mengikut Muhammad Zulkifli Indonesia tu, riwayat tu masalah tepat 28 baru ni. Tepat 28 baru ni tu, jadi ada dalam kitab Afuk Demo, iaitu kitab 20 kitab Fok ahli kitab ni, Fok Jiu, Fok Yahudi, dan kitab Fok Kristian tu, dia akan berlaku bite ne bite hak witiasa, tapi hak kita ni kata 7 bite. Tengok nampak daripada pukul 8 kebetulan Fok kita di negeri kita kata hujan. Ya, tapi dalam kitab Fok Demo tu, hari peperangan akan berlaku perang dalam kitab Fok Demo tu. Perang Armageddon Fok Demo tu start pada bulan Februari, akhir bulan Februari, bulan Kupar lah kita sini, bulan 28, hari akhir bulan 28. Jadi kebetulan sungguh perang Amerika tu mula dia turut kitab dia kau dia perang. Cepat dengan hak tepat 7 for Hamas dia perang dulu gitu pun. Fok dia tu kira 48 nak 19 lembu, tapi fok ni dia serai tu 47. Fok Hamas dia serai 47. Kerana ada fok demo ni tengok juga dalam kitab-kitab fok demo tu dah. Dan ada cara-cara dia tu. Hak ni pun dia perang mengikut fok dia. Hak dia. Kita mula Hamas tu balik kita ni, ia ada pula dalam kitab tu juga. Kitab Mustadrak tu juga ada. Dia start daripada Ahmad Asy'ari lagi. Yang 1-3 kumpulan yang rakyat KDR yang mari kerja tu betul dengan hadis tu. Walaupun betul. Jadi betul. Dia start situ tu, dia akan berlaku hak perang ni, berlaku vital tu, dan tepat 3. Tepat 3 lepas dia pada bulan Mesa ni, tepat 3 bulan Mena ni, tepat 3 bulan Mac ni.
akan nampak bite mereka. Ia akan berlaku di dalam dunia ni panggil Zuhair. Ya Muhammad tu ya ada dah. Muhammad Ibn Abdullah ada dah tapi dia tak Zuhair, susu. Nah, apabila berlaku hot ni, ia akan berlaku apa panggil tak apa lagi kerana Muhammad Zuhair dia pada musim haji. Pada musim haji ni kita apa kita dengar dalam dia mau ngajar tu, dia akan timbul dalam musim haji. Tapi lah ni mula dia kisah yang nak berlaku apa ni, orang raja bubuk 3 raja. Lah ni pun bubuk dah di tanah hari tu. Mungkin tahun tu pula tak boleh buat haji. Ditutup haji untuk orang luar. Tapi ulama semua dalam tepi-tepi tu pergi pun di Masjidil Haram. Mula start daripada 48 ni, dia akan berlaku perik-perik. Lalu ni pun dia duk perik dah dia dunia. Ni kita nak cerita apa ni tentang apa ni hadis Nabi tu, in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dicerita oleh Nabi tu berlaku sungguh. Seperti Turki ke Muhammad mai daripada Syarqi. Muhammad Al-Fatih mai daripada Syarqi tu. Dia gelar dia Muhammad Al-Fatih. Muhammad bin apa tak tahu. Tapi ya tahu orang nak buka Konstantin Turki lah ni tu nama Muhammad. Nama Muhammad. Jadi berlaku. Nabi kata Muawiyah akan buka Pulau Kibrus. Pulau Kibrus di Cyprus lah dia. Mau nak pergi buka pulau tu, Nabi suruh turun anak, bini naik atas perahu habis. Jadi tu waktu orang Nabi berlaku. Jadi berlaku sepatu berlaku. Jadi semua hak Nabi royak tu berlaku. Berlaku. Tapi alamat kemat nak start je mana ke mana tu ya ada berlaku dia. Tapi saya mari sini ni untuk hari ni kita nak cara bab takwa. Kita tak ambil di tafsir tapi ambil dalam surah Baqarah juga dah. Kita nanti sambung semula. Mungkin lepas pada ni ataupun lepas ada puasa ni dia kita cara tentang dengan tentang surah Al-Baqarah ni. Jadi kita cara sini cara at-taqwa dia. Jadi tentang at-taqwa ni kita tengok kutiba ni. Ayat kutiba ni ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita nak cara semua ni masalah takwa. Kita nak cara takwa. At-taqwa ulama cerita berapa orang ulama hak masyhur dah kata kepala bagi segala ibadat. Ibadat puasa kepala dia at-taqwa. Ibadat haji kepala dia takwa. Semaya orang mukmin nak boleh al-muflihun di belakang tu ya di mula-mula ayat lagi dah. Mula-mula ayat yang kedua daripada surah Al-Fatihah. Nah, surah yang lepas daripada Al-Fatihah surah Al-Baqarah. Ayat yang kedua daripada surah Al-Fatihah iaitu Alif Lam Mim tu ayat pertama, yang kedua dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Duk nombor 2. Jadi ayat ni mengenai takwa. Nah, kalau semaya pun duk di takwa, akhir dia puasa kita baca saat ni pun kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tu la'allakum tattaqun juga. Kalau haji pun khairul libas taqwa. Mengenai ibadat semua tu ialah takwa. Segala ibadat ialah takwa. Kepala bagi ibadat ialah takwa. Semua manusia lah. Kepala bagi manusia ialah kepala. Manusia ni badai hidup semua ni kepala. Tak ada kepala manusia tak hidup. Manusia tak hidup tak ada kepala. Ikut. Nah, hidup bagaimana kepala tak ada. Jadi kaki tak ada tak apa. Tangan tak ada tak apa. Nah, tak ada kepala ni nak makan pun tak boleh apa pun tak boleh. Tak hidup dulu lagi. Ada manusia panggil Allah timur, ada mulut, ada kepala gitu. Tangan tak ada. Ya, duduk Mekah. Nah, tangan tak ada, kaki tak ada. Nah, tapi makan boleh. Berak boleh, kecil boleh. Ada belakang. Tapi kepala yang ada hidup. Tak ada kepala yang tak hidup. Nah, tak ada kepala. Ikutlah. Nate kah. Dalam ibadat ni, tak ada at-taqwa, Tuhan tak terima. Nah, tak terima. Jadi, Tuhan suruh pergi cari
namun apa ni membuat atas dunia tu munak nama. Munak orang kata maya rajin hamun kita cari. Boleh dah atas dunia gitu. Deh. Atas dunia gitu boleh dah. Takwa. Jadi kita cara at-taqwa ni, nah, makna takwa ni dalam Quran ni maknanya ta'ni al-wiqayah, jaga. Bi ta'atillah kita Tuhan suruh gapo kita jaga turut Tuhan suruh tu kita buat tu kita jaga tu tak tinggal. Wajtina bi ma'asi dan jauh daripada maksiat. Tu makna takwa. Nah, dalam Quran lah. Dan dia lah. Nah. Kalau kata mukmin dia kena ada takwa. Dia dah. Nah, jadi panggil humi bagi segala ibadat. Nah. Panggil khairuz zat. Nah, khairuz zat. Wa tazawwadu fa inna khairuz zat. Nah, kamu berbekalah kamu. Sebaik-baik bekal ialah at-taqwa. Nah, dalam surah Baqarah 197. Nah. Bakal lugi kau lagi mana hari tiap hari maaf pun. Dok ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Just semua tu nah mengenai takwa. Setiap kali maaf tu syarat dia dah ada ketebah tu kena ada wasiat dia. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiat pada kamu dan aku ni supaya takwa pada Allah Taala. Nah. Jadi puasa akhir ayat dia la'allakum tattaqun. Nah. Apa ni orang mukmin hudalil muttaqin hidayah al-Quran ni jagi kepada muttaqin. Muttaqin ni apa dia? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Segala tu apa ni ibadat semaya, ibadat zakat, ibadat haji, lepas dia surah Baqarah belakang ni, tak haji ni. Semua tu kena takwa. Kena takwa ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ayat Ali Imran. Nah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu sebenar-benar takut pada Allah Taala. Nah. Tu ittaqullah dah. Apa tu? Ayat 1000 dinar kita tak kata semua dah. Ada orang duk baca bagi petai murah rezeki tu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apa kita dah baca wa man yattaqillah dalam surah At-Talaq, dalam surah At-Talaq. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Nah. Dalam surah At-Talaq, dalam ayat 1000 dinar tu. Nah. Kadang-kadang dia mau tulis di pintu, tulis di apa tu. Nah, tu wallah alam dia matabaruk ngah masa tu wallah alam dah. Nak ke mana? Orang Islam tulis tak di kedai. Deh. Waktu wallah alam. Nah, Nabi kita ajar doa lah tu. Hak kita nak baca doa ni ada hadis mai ke mana tapi ada mayatakillah ni. Deh. Orang panggil ayat 1000 dinar. Orang tak nama 1000 dinar. Dalam tafsir pun ya ayat lagu tu juga. Dalam tafsir banyak-banyak lagi. Nah, itu juga. Tapi masalah tepek ni masalah mana Allah alam saya secara tu dia mau belajar PPH ayat sudah deh. Tapi mengenai takwa. Takwa ni asbab bagi kejayaan. Nah. Nak boleh hidayah Al-Quran pun melalui takwa. Nah. Nak boleh rezeki pun melalui takwa. Ada. Wa inna akramakum indallahi atqakum dalam surah Hujurat. Nah, dalam surah Hujurat. Nah. Lepas tu ayat at-taqwa ni jadi afdal, jadi sebaik-baik bekalan. Nah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bagi mereka yang ada hati, orang yang terpilih takut Tuhan lah. Jadi sebaik-baik bekal untuk pergi akhirat esok. Nah. Jadi tak ada takwa kita buat ke tu kerana ni tak ada kerana Allah Taala.
Tak ada Allah Ta'ala ni free. Nah. Haqiqatut taqwa ni, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suruh kita ni. Ya. Takut pada Tuhan. Kita jadi orang mukmin, jadi orang muslim, jangan mati kecuali kita duduk dalam keadaan takut pada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kita doa dengan husnul khitab, husnul khatimah. Husnul khatimah, bukan khitab lah. Husnul khatimah. Doa tu ya, we mati dengan kalimah la ilaha illallah. Nah. At-taqwa ni adalah apa panggil miqyas, satu tempat timbangan. Nah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi mana tu Tuhan nak cek orang melia tak melia ni, ya cek ju takwa. Nah. Bukan cek ju kaya, bukan cek ju rajin buat, tapi rajin buat untuk orang lain, nak tunjuk orang lain, bukan untuk takwa dak. Nah. Inna akramakum indallahi atqakum dalam surah Hujurat ni, mana tu ukur Allah Ta'ala, orang melia di sini dia, orang lebih takwa. Nah. At-taqwa sababur rizqi. At-taqwa ni sababur rizqi wal makhraj. Hari kita baca saat ini. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah. Wa yarzuqhu. Beri rezeki halu dah. Ayat ia tu memberi rezeki halu dah. Nah. Min haitsu la yahtasib. Dalam surah At-Talaq dah. Ayat ia tu dah. Menunjukkan ada. Ayat selalu dah. Dengan takwa, boleh rezeki. Habis tu orang panggil ayat 1000 dinar. Nah. At-taqwa sababun lil ilmi wal furqan. Dengan at-taqwa ni juga Tuhan akan beri ilmu. Nah. Akan beri pandai, akan beri apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam surah Al-Baqarah juga. 2582. Nah. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Beza di antara kita dengan orang lain daripada mukmin yang sebenar, mukmin tak sebenar ialah duduk takwa. Dah. At-taqwa sababun lirrahmah. Nah. At-taqwa sababun lirrahmah. Wattaqu la'allakum turhamun. Nah. Nah, surah Al-An'am. Dengan takwa, dengan takut pada Ta'ala, Tuhan akan beri pada rahmah. Nah. At-taqwa sababun liqubulil a'mal. Ni kata at-taqwa ni asbab bagi nak terima amalan kita. Ni kepala ni, kepala bagi segala ibadat. At-taqwa ni kepala bagi segala ibadat. Nah. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Daripada orang takwa. Nah. Sifatul muttaqin hak kita baca saat ni. Dari surah apa ni, mula-mula ayat Al-Quran saat ni. Ya. Alif lam mim zalikal kitab hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus salata. Dan dia berimi dan dia apa ni, yuqimus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Berimi mana ghaib? Ayat akhirat. Saya pada akhirat. Rukun iman ni kagak duk letu lebih tu. Nah. Tu. Lepas tu dalam alif lam mim ni siapa ulaikal muflihun. Kita baca molek. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Jadi asbab sifat muttaqi ni asbab bagi kita nak kejayaan pada akhirat. Dengan inilah jadi segala ibadat kita tu, ayat mengenai tentang at-taqwa ni kita perlu benar-benar
perlu benar-benar, dan dengan takwa inilah kita akan dapat lepas daripada segala uh, rezeki takut kita ni, daripada rezeki halal, rezeki tak halal. Di satu masa tu Nabi ayat tu bermari di akhir zaman tu, orang kita ni nak rezeki asal rezeki, halal tak kira. Boleh duit mata, duit halal, duit tak halal tak kira. Tapi sebenarnya apabila ada takwa, orang itu kira. Tu. Wattaqu juga. Dalam Al-Quran ni banyak sekali tentang at-taqwa. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dengan ada takwa ni, ya kira. Rezeki nak boleh. Rezeki halal ke tak halal. Kalau tak kira, ya ketemu, mana tak ada takwa, tak takut Tuhan lah. Ya, tak ada pagar lah. Jadi, setiap raja ada pagar. Pagar dia. Dan kalau orang takut pagar, faman yattaqu, dalam hadis al-haramul bayyin, al-halal bayyin, wal-haram bayyin tu, fama bainahuma mushtabahat. Bahasa dan antara haram dengan halal ni bermustabahat. Tapi, siapa dia ada takwa, dia akan selamat daripada ni. Sebagaimana raja, dia ada pagar dia. Jadi, nak tamat ilmu jauh daripada pagar tu, ilmunya halak kaki, ilmunya halak halak mulut, kikir pagar raja tu, kena perak di raja, kena masuk neraka, lagu tu lah. Ya lagu tu. Dalam takwa ni, bekal semua tu gantung takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya ulil albab ya ayyuhalladzina amanu. Semua tu dah. Hak tentang haji, tentang apa tu, hak kita kata Rabbana atina, doa tu duk dalam hak tu belaka. Duk dalam ayat haji ni, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ni ayat mengenai lepas daripada haji. Dia panggil khairul libasut taqwa. Pakaian yang lebih baik, ayat Quran belakang tu, ialah pakaian takwa. Pakaian ni boleh ni, orang ni, dia akhirat esok ni, dia pergi jumpa dengan Tok Syekh, dia masuk neraka. Dia kata, gano Syekh ni masuk neraka. Kok lagi-lagi lah duk kecek, boleh jumpa duk. Dia kata, sedangkan Syekh duk mengajar kita. Syekh ni duk mengajar kita. Ni kita takut ni. Kita takut jadi masalah ngajar, masalah orang kerja agama ni, dia tak ada tak kuasa, jadi persubi. Jadi aku duduk atas dunia itu kerana aku boleh go to aku ngajar gitu. Ya banyak sekali dia. Banyak sekali takwa ni. Dengan kerana takwa ni, ya macam-macam. Dia mari uji ye tu, mari uji ye ni. Dia tak ada tak kuasa. Dia kata hari, dia pergi cari lagi. Cari tok guru. Dia boleh pakai ke hak yang buat. Ya lama-lamanya ada temu tok guru kata, boleh. Buat gitu, kata gini. Dia tak ada takwa. Dia ada takwa, dia mikir dulu lagi. Dia rasa tak sedap. Dia mencari hak sebenar. Dia mencari adat ku. Hak sebenar. Kata tak boleh. Tak boleh. Hak tak boleh, hukum tak boleh. Nak buat uya dia boleh. Ayah tu. Bagi nak buat, nak ukar hak tu, uya dia boleh. Ngikut kita nak. Nyata ya. Sebenar. Tak satu ruk, bakal lalu, dosa lalu. Gitu lah. Supaya kita jumpa keadaan, orang pakai ye, pok demo tu, tak ada turut Islam kita. Dedah aurat. Pakai luar ke panak. Kita lah, duduk di kita lah. Nak tengok, tak tengok. Tu. Kalau tengok kita berdosa, tak tu ya. Tak sah hidup halal lah kata orang boleh tengok weh. Boleh halal weh, kita tengok boleh. Kita ada kelain. Ya tak ada sekelain belakang, tapi dia jumpa mari. Hak sekali mula-mula tak apa, tapi hak turut gitu je kira lah. Dosa puak ni dia pandai belakang ni, rok ingat hati ni. Untuk hari ni, sekadar ni lah kita tak mari cara baca ayat mana lah.
Tapi saya nak fokus ini cerita tentang kada e-learning, patut nak fokus tentang at-taqwa. At-taqwa ni nui mudah-mudah senayu kita ni, tempat kita ni ialah kepala bagi segala ibadat. Ingat ayat tu ya. Hari ni dia banyak tu. Kalau kecek mai tengah je dah dalil ayat Quran tafsir apa tu. Hak ni ya hak saya ialah kepala bagi ibadat. Nah. Apabila semua ada kata kepala tu daripada Al-Quran sendiri dia kata. Tak ada mari hadis lagi, tak ada mari hadis lagi. Mari untuk ambil dalam ni ambil ayat Al-Quran saja dah. Apa yang baik tu daripada Allah SWT dan kita berdoalah mudah-mudahan kita dapat buat amal Lailatul Qadri dah. Di 10 akhir lah. 10 akhir Nabi gaduh di itikaf di gapo di 10 akhir. Bukan arti kata awal Ramadan la Qadar tu tak boleh turun, boleh turun, tapi Nabi dia suruh kita taharrau, kita cari dalam bulan dalam 10 akhir. Tapi Allah Ta'ala boleh berlaku nak mari malam ni ke malam bila boleh berlaku Lailatul Qadri. Ini semua sebagai untuk pesan ni saja deh untuk akhir. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.